Uish, dah lambat ni. Tak maghrib ni. Sempat ke aku balik ni? Banyak pula barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nampak buat tergesa-gesa. Awak nak pergi mana? Saya nak balik rumah tadi. Baru habis kerja. Oh, macam kenal. Ini influencer siapa nama? Oh, nama saya Rizal. Oh, betul lah. Tadi awak cakap nak pergi mana? Saya nak balik rumah. Rumah kat Putrajaya. Oh, kebetulan ni rumah saya kat sana juga. Tapi sekarang pukul 7. Tak sempat ni nak maghrib. Jom kita pergi ke masjid. Tak apalah Ustaz. Saya betul-betul cepat nak balik ni. Ada banyak kerja lagi kat rumah tu nak siapkan. Mana boleh macam tu. Kita jangan lambat-lambatkan solat. Solat ni adalah tiang agama. Ustaz kalau nak ceramah-ceramah saya, tak payah Ustaz. Kalau Ustaz nak solat, Ustaz solat je dulu. Saya nak kena balik cepat ni. Minta maaf Ustaz Bos, terima kasih bos. Oh, sejuk-sejuk sedap ni. Macam kenal. Ni Rizal ni. Dia kata dengan ustaz ke? Konten ni. Rizal. Macam tu bawa ustaz. Aku belah. Tak nak solat Jumaat, tak nak solat maghrib pun. Allah. Macam-macam lah jadi hari ni. Apa benda ni? Siapa pula lah pergi bayar aku ni? Rosak lah reputasi aku macam ni. Time ni pula ayah ni nak call. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam ya. Kenapa ni? Apa yang tengok ni Zan? Tengok apa ya? Kau marah bila dia ajak solat Zan? Itu kau ke atau orang lain kan? Oh, sekarang ni ayah lebih percayakan netizen lah daripada anak sendiri. Ayah tanya ni sebab ayah nak dengar sendiri daripada mulut kau. Dah lah ya, saya tengah serabut ni. Sekarang ni kau boleh elak berbual dengan ayah, tapi kau tak boleh elak daripada kebenaran Zan. Tak, sekarang ni ayah nak apa? Kenapa ayah tiba-tiba nak bincang benda ni? Zan, dunia boleh kata apa je tentang kau Zan, tapi kau masih ada Allah Zan. Kau takkan jatuh. Solatlah Zan, baca Quran. Jangan biar hati kau tu makin jauh. Ayah time-time ni pula nak ceramah. Dah lah ayah, nantilah kita bincang pasal benda ni.